Selamat sejahtera, saya Tiong Lai dari IPGM Kampus Tung Hu Siang Ong. Hari ini saya nak mempersembahkan satu inovasi yang bernama Oranger Jungle. Mengapa saya menghasilkan inovasi ini adalah sebab ramai murid dari Malaysia tidak mengira keluar bandar atau bandar, mereka tidak boleh menguasai kosakata bahasa Inggeris dengan baik. Ini boleh dibuktikan dalam USA Bahasa Inggeris bahagian 5. Mengikut data yang didapati, 60% murid tahun 3 tidak mencapai tahap minimum dalam ujian kosakata dari kajian SJPNS 2023. Ini mengapa? Sebab kebanyakan guru menggunakan kaedah lama, iaitu menghafal senarai perkataan dan latihan menggembalang kerja yang tidak menarik murid. Kesan yang diberikan adalah lemah dalam menulis, membaca dan menjawab ujian BI. Dan mereka juga kurang keyakinan dan motivasi belajar bahasa. Oleh itu, inovasi ini akan menyeluskan kepada 3 objektif, iaitu menggalakkan pemerolehan kosakata melalui aktiviti berasaskan permainan, meningkatkan keyakinan dan prestasi murid dalam bahasa Inggeris, dan menarik minat murid dan membantu guru merasakan PTPC yang menyeronok terhadap pembelajaran bahasa Inggeris. Apa itu Oranger Jungle? Oranger Jungle direka khusus untuk murid sekolah rendah Malaysia. Dia menggunakan elemen gamifikasi dan peta penggembalan markah ganjaran awanta. Kemudian dia boleh mempelajari secara berperingkat mengikut murid punya tahap kepuasan. Tambahan pula, aplikasi ini juga menggunakan Firebase Login, iaitu sistem pendaftaran pengguna untuk menyimpan data markah, kemajuan dan sijil. Selain itu, aplikasi ini juga menggunakan Kadula sebagai platform pembina aplikasi ini. Dalam aplikasi ini terdapat 4 game dan 1 dictionary. Nombor 1 ialah Jungle Reading Fun. Apa itu Jungle Reading Fun? Iaitu melatihkan sebutan dan membaca perkataan yang dipaparkan di skrin. Sebutan itu akan direkod, kemudian dia akan ditafsir melalui Google. Makna boleh on the spot tapak mereka baca betul ke atau tidak. Oleh itu, sebutan yang salah perlu diulangi untuk meningkatkan kemahiran membaca murid. Yang kedua, orang utan lamba. Permainan ini seperti memukul tikus. Murid perlu memukul perkataan yang ejaan yang dengan betul semasa orang utan itu bergerak. Ini membantu murid meningkatkan ketepatan ejaan mereka. Jika mereka memukul perkataan yang salah, maknalah maka akan ditolak secara serta-merta. Seterusnya ialah Jungle Bass Spellmaster. Cara main dia sama dengan Handman, iaitu permainan teka-teki di mana murid perlu menekan huruf yang betul untuk mendedahkan perkataan itu dengan maksud yang betul. Ini untuk meningkatkan kemahiran ejaan secara menyeronokkan. Jika mereka jawab salah huruf, maknalah bahagian-bahagian dalam bas itu akan hilang. Sehingga hilang semua, maknalah mati. Sehubung itu, Jungle Word Quiz adalah sebenarnya tambahan pula. Jungle Word Quiz adalah satu jenis quiz yang berbentuk seperti USA bahagian 5 dalam bahasa Inggeris. Makna murid akan biasai sendiri untuk menjawab soalan ini. Maknalah mereka biasai dan menjawab dalam soalan USA. Yang terakhirnya ialah Orang Utan Word Explorer, adalah satu kamus yang dibina dari segi aplikasi ini, kemudian digunakan dari Google. Makna mereka yang dapati ini akanlah mengikut apa yang kita dapati dari Google secara dictionary. Tujuan adalah memperluaskan pendahara murid kita dari segi pendahara kata atau penggunaan kata itu dalam ayat sendiri terus. Sehubung itu, inovasi ini juga dijalankan kajian lambangan dalam murid tahun 3 hingga 6 di SKC di Johor. Kemudian guru bahasa Inggeris mereka juga ditampaikan sebagai peserta. Tambahan pula, apps ini juga dijalankan dalam masyarakat minoriti termasukkan orang asli. Selain itu, apps ini juga boleh digunakan dalam PTPR secara fizikal ataupun secara online. Hasil kajian lambangan mendapati 80% murid menunjukkan peningkatan skor pasca ujian. Juga melakukan murid lebih responsif dan berani menjawab soalan bahagian 5 USA. Murid juga menggambarkan aplikasi sebagai penyeronok dan tak rasa belajar. Prestasi menulis ayat mudah dengan kosakata meningkat secara nyata. Oleh itu, kekuatan pasangan untuk inovasi ini sangat tinggi.
iaitu boleh komersialkan kepada sekolah, pusat tuition dan ibu bapa. Pun boleh jadi sebagai potensial pasaran Asia untuk pendekatan visual interaktif sesuai dengan berbagai budaya. Ini juga menyokong dengan SDG 4 menjamin pendidikan berkualiti dan berpeluang pembelajaran sepanjang hanya. Sekian, terima kasih.